Selamat kembali kepada video channel saya di YouTube dan jangan lupa seperti biasa untuk subscribe and like. Okay, dan sekiranya kamu melihat video ini di TikTok ataupun di Facebook atau mana-mana social media, video yang sepenuhnya adalah di YouTube channel saya yang mana link diberikan di bahagian description ya, deskripsi. So, hari ini ya saya terpanggil lah untuk membuat video ini kerana saya ternampak satu posting atau video yang tersebar terutama di kalangan orang-orang asli ya, tentang tanah adat orang asli lah, yang mana Sultan Pahang telah berkata sesuatu dan saya terpanggil untuk membuat video ini. Jadi tajuk dia hari ini, siapakah yang memberikan nasihat tidak lengkap ya kepada Sultan Pahang? Saya mahu memulakan percakapan ini dengan menjelaskan satu perkara. Saya menghormati Sultan Pahang dan institusi diraja ya. Teguran ini bukan bertujuan menghina atau menyerang tuanku, okey? Sebaliknya, kerana saya menghormati institusi diraja, saya amat bimbang sekiranya tuanku telah diberikan nasihat undang-undang yang tidak lengkap atau tidak tepat ya. Jadi apabila sesuatu titah menyentuh hak perlembagaan dan hak tanah masyarakat orang asli, kita mesti bertanya, siapakah yang menyediakan nasihat kepada tuanku? Okey? Adakah tuanku diberikan keseluruhan kedudukan undang-undang, termasuk keputusan Mahkamah Persekutuan yang dibuat hanya 2 bulan sebelumnya, atau sekadar ditunjukkan Seksyen 6 dan 7 Akta Orang Asli 1954. Ini ya bukan perkara kecil. Kenyataan bahawa Akta Orang Asli tidak mempunyai kategori khusus bernama tanah adat mungkin benar dari sudut istilah statutory yang sangat sempit. Tetapi jika kenyataan itu digunakan ya untuk menyampaikan gambaran bahawa hak tanah adat orang asli tidak wujud, gambaran itu adalah salah. Mahkamah Malaysia ya telah berkali-kali mengiktiraf hak tersebut. Malah pada 16 Jun 2026, Mahkamah Persekutuan dalam kes Rosli anak lelaki jendut dan lain-lain lawan Agrobest Malaysia Sendirian Berhad dan lain-lain telah mengesahkan ya hak adat orang asli terhadap tanah di negeri Pahang sendiri. Jadi yang pertama, apakah sebenarnya yang dititahkan? Sultan Pahang dilaporkan bertitah ya bahawa istilah tanah adat tidak seharusnya digunakan sewenang-wenangnya. Baginda menyatakan ya bahawa Akta Orang Asli 1954 tidak memperuntukkan satu kategori tanah yang secara khusus dinamakan tanah adat. Sebaliknya ya, akta tersebut menggunakan istilah kawasan orang asli di bawah Seksyen 6 dan reserve orang asli di bawah Seksyen 7. Baginda juga bertitah ya bahawa tidak semua kawasan yang pernah diduduki, dimasuki atau digunakan secara automatik menjadi hak orang asli. Bahagian yang terakhir itu memang munasabah. Sudah tentu bukan setiap tempat yang pernah dimasuki seseorang orang asli secara automatik menjadi tanah adat. Setiap tuntutan perlu dibuktikan ya melalui fakta dan keterangan. Tetapi persoalan undang-undang tidak boleh dihentikan di situ sahaja.
kita perlu bezakan antara dua perkara. Okey. Adakah tanah adat nama kategori pewartaan dalam Seksyen 6 atau 7? Tidak. Okey, kedudukan undang-undang kata memang tidak. Yang kedua, adakah hak adat atau native customary title orang asli diiktiraf undang-undang di Malaysia? Apakah kedudukan undang-undang kata? Ya. Okey? Itulah yang sebenarnya. Okey. Kesilapan berlaku apabila jawapan kepada soalan pertama digunakan untuk menafikan jawapan kepada soalan kedua. Ketiadaan satu istilah dalam satu akta tidak bermakna akta tersebut tidak wujud dalam keseluruhan sistem undang-undang Malaysia. Yang kedua, undang-undang bukan hanya Seksyen 6 dan 7 Akta 134. Undang-undang Malaysia bukan sekadar apa yang tercetak dalam satu atau dua seksyen Akta Orang Asli 1954. Ia merangkumi Perlembagaan Persekutuan, Akta Orang Asli 1954, Kanun Tanah Negara, Akta Pengambilan Tanah 1960, Common Law, Keputusan Mahkamah Tinggi, Keputusan Mahkamah Rayuan, Keputusan Mahkamah Persekutuan. Apabila Mahkamah Persekutuan telah mentafsirkan sesuatu hak, kerajaan negeri, jabatan kerajaan dan syarikat tidak boleh berpura-pura bahawa keputusan itu tidak wujud. Hak adat orang asli telah diiktiraf melalui kes-kes seperti yang saya akan sebut. Adong bin Kuau lawan Kerajaan Negeri Johor. Kerajaan Negeri Selangor lawan Sagong bin Tasi. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli lawan Muhammad bin Nohing. Yebet binti Saman lawan Fung Kuai Long. Okey. Dan yang terbaharu sekali, Rosli anak lelaki jendut lawan Agrobest. Jadi membaca Seksyen 6 dan 7 sahaja sambil mengabaikan semua keputusan ini bukan membaca undang-undang secara menyeluruh. Yang ketiga Akta 134 sendiri mengiktiraf tanah yang belum diwartakan. Akta Orang Asli 1954 sendiri tidak menyokong hujah bahawa hanya tanah yang telah diwartakan mempunyai kaitan dengan orang asli. Seksyen 2 akta tersebut mentakrifkan tempat yang diduduki oleh orang asli sebagai mana-mana tempat yang diduduki sesuatu masyarakat orang asli tetapi belum diisytiharkan sebagai kawasan orang asli atau reserve orang asli. Mengapa definisi ini dimasukkan? Kerana Parlimen mengakui bahawa terdapat tempat yang pertama diduduki oleh masyarakat orang asli. Kedua, merupakan tempat kehidupan mereka. Ketiga, tetapi masih belum diwartakan oleh kerajaan negeri. Okey, oleh itu, belum diwartakan tidak sama dengan tidak pernah diduduki. Belum diwartakan juga tidak semestinya bermaksud tiada hak. Okey? Jika tidak, kerajaan boleh melakukan perkara berikut. Orang asli tinggal di sesuatu kawasan turun-temurun. Kerajaan mempunyai kuasa untuk mewartakannya. Kerajaan gagal atau enggan berbuat demikian. Kemudian kerajaan berkata, tiada warta, maka kamu tiada hak. Tanah itu diberikan kepada syarikat. Kerajaan tidak boleh mengambil manfaat daripada kegagalannya sendiri.
Kegagalan kerajaan mewartakan tanah tidak boleh dijadikan senjata untuk menghapuskan hak masyarakat yang telah berada di situ lebih jauh lama daripada pejabat tanah itu sendiri. Yang keempat ya, tanah adat bukan hadiah kerajaan ya. Hak adat orang asli bukan hadiah daripada mana-mana kerajaan negeri. Ia bukan hadiah daripada Jakwa. Ia bukan pemberian menteri besar. Ia bukan bantuan kebajikan daripada kementerian. Hak itu lahir daripada hubungan tradisional masyarakat berkenaan dengan tanah ya, melalui pendudukan turun-temurun. Kampung dan rumah, kebun dan dusun, sungai dan kawasan menangkap ikan, hutan tempat mencari hasil, laluan tradisional, kawasan perkuburan, tapak kerohanian, sejarah dan adat masyarakat orang asli. Kerajaan mungkin mengiktiraf, merekodkan atau mewartakan hak tersebut, tetapi kerajaan tidak menciptanya daripada kosong. Prinsip native title ya bermaksud hak itu telah wujud terlebih dahulu. Common law kemudian memberikan pengiktirafan undang-undang kepadanya. Kes-kes utama tanah adat orang asli. Adong Bingkuau ya. Akta 134 tidak memadamkan common law. Dalam kes kerajaan negeri Johor lawan Adong Bingkuau ya, tahun 1998. Kamu carilah memang kes itu ya. Masyarakat orang asli Jakun menuntut hak berhubung kawasan tradisional mereka di Lembah Linggiu yang terjejas akibat projek empangan. Kerajaan berhujah bahawa hak orang asli hanya tertakluk kepada Akta Orang Asli 1954. Mahkamah menolak pendekatan tersebut ya. Mahkamah telah memutuskan bahawa Akta Orang Asli menyingkirkan hak yang sudah wujud di bawah common law. Akta Orang Asli tidak menyingkirkan ya hak mereka yang sudah wujud di bawah common law. Mahkamah mengiktiraf hak orang asli menggunakan dan menikmati tanah tradisional mereka, termasuk bagi mendapatkan sumber kehidupan. Jadi prinsipnya adalah mudah. Hak di bawah Akta 134 dan hak di bawah common law mesti dibaca bersama. Kedua-duanya saling melengkapi. Akta 134 tidak boleh digunakan sebagai siling yang menghadkan hak orang asli. Ia sepatutnya menjadi undang-undang perlindungan. Yang keenam, kes Sagong Tasi ya, pengiktirafan hak milik adat komunal. Dalam kes Sagong Tasi lawan kerajaan negeri Selangor, masyarakat temuan dari kampung Bukit Tampoi telah diusir ya bagi pembinaan lebuh raya. Pada mulanya pampasan mahu diberikan bagi apa? Untuk rumah sahaja, tanaman mereka dan pokok buah-buahan. Tetapi bukan bagi nilai tanah adat itu sendiri. Mahkamah Tinggi memutuskan ya bahawa masyarakat temuan mempunyai hak adat terhadap tanah tersebut. Mahkamah Rayuan dalam Kerajaan Negeri Selangor lawan Tagong Tasi mengekalkan keputusan tersebut. Jadi mahkamah mengiktiraf ya bahawa masyarakat berkenaan mempunyai customary community title of a permanent nature. Dalam bahasa mudah, hak milik masyarakat berasaskan adat yang bersifat kekal. Mahkamah turut memutuskan ya bahawa hak adat merupakan kepentingan proprietary. Okey? Akta 134 tidak menghapuskan common law. Kanun tanah negara tidak menghalang pengiktirafan hak adat.
Kerajaan mempunyai kewajipan fiduciary terhadap orang asli. Pengambilan tanah tersebut memerlukan pampasan yang mencukupi. Ini bukan pandangan aktivis. Ini keputusan mahkamah. Ada faham? Yang ketujuh kes Muhammad Nohing. Pewartaan kemudian tidak automatik menghapuskan hak. Dalam kes Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli lawan Muhammad bin Nohing tahun 2015, Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa hak adat masyarakat Semelai tidak terhapus secara automatik hanya kerana tanah berkenaan kemudiannya diwartakan sebagai tanah reserve Melayu. Bencinya di hatiku dengan sikapmu, beratnya hatiku meninggalkanmu. Bayangmu mengusikku, sering mengganggu. Kau tahu